Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Ngeteh Station. Saya Jana, hos anda, dan untuk episod kali ini saya bawakan salah satu figura daripada Mimos Berhad juga, iaitu Encik Azhar Abu Talib, Head of Malaysia Blockchain Infrastructure MBI di Mimos Berhad. Apa khabar Encik Azhar? Khabar baik. Dah makan dah? Dah makan. Dah makan. Especially lepas raya korban ni kan. Oh yelah kan. Tapi kena bertenaga sikit lah. Macam tak bertenaga je ni. Tak bertenaga? Oh iya ke? Okey Encik Azhar, hari ni kita nak bincangkan satu topik yang orang awam mungkin pernah dengar ataupun pernah menyebut tentang perkataan tersebut, tapi mungkin masih ramai yang keliru, iaitu blockchain. So hari ni mungkin Encik Azhar kena explain kepada orang awam, terutamanya macam saya sendirilah. Anggaplah saya ni bukan background teknologi. Jadi mungkin soalan-soalan saya tu memang secara general lah berkenaan dengan blockchain ni. So dalam penerangan ataupun ringkasan yang paling mudah, apa itu blockchain? Apa itu blockchain? Kalau nak ditranslatekan, rantaian blok lah kan. Betul, itu yang saya faham lah. Itulah. Tapi konsepnya ialah dari segi sistem pembangunan, ialah di mana wujudnya blok-blok, ya kalau secara teknikalnya ledger lah. Okay. Ledger tu basically nombor lah kat dalam tu. Dalam tu basically ada nombor je, tapi dirantaikan bermaksud blok tu ada turutan bersiri dan tak boleh berubah mengikut sesuka hati. So dia fix lah. Dia tak boleh berubah, dia fix mengikut turutan. Mengikut turutan. Maksudnya turutan maknanya kalau turutan dia blok 1, 2 dan 3, kita nak ubah daripada blok 1, 2, 3 jadi blok 3 dan 2, tak boleh. Okay. Tapi mungkin penerangan tu untuk saya ni, saya rasa saya belum kurang faham lagi. Sebab sebelum ni saya pernah dengar yang blockchain tu orang suka kaitkan dengan security. Adakah sebenarnya apa yang Encik Azhar terangkan, yang apa itu blockchain tu berkait rapat dengan security, ataupun ianya adalah blockchain secara general je, dasar je? Maksud Encik Azhar bagi tahu tadi. Security tu datangnya daripada yang paling popular sebenarnya blockchain ni kripto lah kan. Betul. Kripto lah. Saya akan sentuh kejap lagi tu. So kenapa dikatakan kripto tu sebenarnya, macam saya cakap tadi, blockchain tu dalam setiap blok tu sejarah ARM-nya ada nombor. Ada nombor. So jadi nombor tu yang orang transfer secara digital tu, itu yang kita katakan kripto. Okey. Dia macam contohnya kita secara mudah lah, secara mudah. I ada RM10. I simpan dalam dompet I RM10. Okay. You ada RM1. Okay. Kan? So I serahkan you RM1. So dompet I jadi RM9. Dompet you jadi RM2. Betul. Jumlah tu tak berubah. Itu yang akan wujud. Sama juga dalam konsep blockchain. So dalam blockchain kau punya ekosistem ni, kita semua ada dompet kita sendiri. Betul. I simpan, itu yang kita orang kata kripto. I simpan 10 kripto. You simpan 2 kripto. So jadi bila I transferkan 1 kripto daripada dompet I ke dompet you, simpanan I jadi 9 kripto, you jadi 3 kripto. Tapi kat mana information disimpan? So, kat mana information yang mengatakan I 9 kripto dan you 3 kripto? Betul. Itulah disimpan di blockchain. Oh. Kenapa blockchain ni tak boleh diberubah? Sebab kalau dia boleh berubah, I boleh suka-suka transfer you satu nilai jumlah satu kripto, kalau contoh, dan esoknya I ubahkan jadi satu tu, jadikan I daripada 9 jadi 10 balik. So dia berubah lah maksudnya tu. Jadi sebab tu dia tak boleh suka-suka berubah. Once you dah commit kat dalam chain tu, benda tu tak boleh berubah dan sentiasa mengikut urutan. So adakah blockchain ni satu platform? Atau technically dia satu platform dan kegunaannya asalnya adalah untuk menyimpan nombor saja. Asalnya itu yang kripto datang situ, itu yang paling popular. Tapi sekarang ni kita boleh simpan more than kripto. So jadi ada yang boleh gunakan untuk storage, ada boleh gunakan yang lebih canggih is something called verifiable credential. Maknanya contohnya segala sijil-sijil dokumen yang
kalau dalam segi bentuk kerajaan lah kan, dokumen yang dihasilkan oleh kerajaan. Contoh dokumen kerajaan is IC kita, kad pengenalan kita, sijil mati, sijil kelahiran. Semua ni dokumen yang dihasilkan oleh kerajaan. Siapa simpan dokumen ni sekarang? Kerajaan yang simpan. Betul. Tapi kalau kita menggunakan teknologi blockchain, semua ni boleh disimpan di dalam blockchain. Jadi ini satu platform untuk memastikan simpanan-simpanan ni selamatlah. Kalau Selamat. dalam bahasa mudah untuk orang awam fahamnya. Tapi ada caveat saya nak beritahu. Ada ya? Okey. Ada caveat tu sebab cara dia kalau menggunakan teknologi verifiable credential, sebenarnya bukan data disimpan dalam blockchain. Tetapi Something called a cryptographic punya security message yang disimpan. Secara amnya. Maksud saya di sini, dokumen tu sentiasa disimpan oleh pengguna. Betul. Contohlah IC lah. Betul. IC Kita tu bawa saya ke mana-mana lah. Kita bawa ke mana. Saya yang betul. simpan. Tak ada orang yang boleh simpan IC saya kan. Kalau jadi orang lain boleh simpan, paling kuat isteri saya lah. Betul kan? lah. Cuma dalam kaedah yang sama, menggunakan teknologi blockchain, yang simpannya adalah saya juga. Di mana? Di telefon bimbit saya. IC atau nombor Secara driving digital license lah. secara digital Betul. di saya. Tapi apa yang berada di blockchain bukan IC saya, proof yang IC tu milik saya. Tapi dia ada konsep matematik lah kat situ. Cuma untuk podcast pemahaman ni, secara betul, ada betul. konsep matematik yang later lah kalau kita nak Betul. Cukuplah sekadar kami orang biasa ni faham yang macam IC tu tadi tu bukan sekadar satu simpan, tapi dia adalah proof yang membuktikan IC tu milik kita. Okey, saya dah mula dapat sikit lah apa itu blockchain ni. Alhamdulillah. Tapi belum lagi. Saya akan teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, kenapa perlunya blockchain ni dalam kehidupan kita? Mungkin Encik Azhar boleh kaitkan dengan beberapa senario ataupun situasi yang untuk mudah orang awam seperti saya faham. Dia sebenarnya teknologi ni is an evolution. Kata mudah lah. Dia bukan kenapa teknologi ni diwujudkan untuk semua penggunaan awam. It's just that it's the evolution of the web itself. Kalau you dengar orang-orang bercerita, betul. Apa teknologi blockchain ni? Dia berkaitan dengan something called Web 3.0 punya teknologi. So you have Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. So they evolve lah. They evolve. So kenapa evolvement terhadap Web 3.0 ni? Dalam sejarah internet tu sendirilah kan. Di mana internet tu diwujudkan, kuasa tu sebenarnya bukan milik entiti-entiti besar. Entiti besar. Salah satu contoh entiti besar tu siapa? IMOS? Bukan. Mosti? Bukan. Kerajaan. Secara amnya kerajaan. Okey. Tolong cut bahagian tadi. Secara entiti besar kan. So segala milik information kita, semua ni perbankan contohnya, semua ni dikuasai oleh kerajaan. Betul. So jadi wujudnya internet dan kenapa dia menuju ke arah Web 3.0 ni, konsepnya is decentralizing ownership of your information, your ownership, so that it belongs back to who? To kita sebagai individu. Sekarang ni santai satu contoh yang paling senang lah kan. Di mana entiti besar siapa? Social media punya owner. Betul. Twitter X lah sekarang. TikTok, kita ada Facebook, Instagram. Google, betul. Instagram. They own our profile. They own everything about us. They know more about us dan kita sendirilah. Betul. So the idea of Web 3.0 is to decentralize this. Hopefully in one day we own back apa yang milik kita sendiri. So bila TikTok cakap dia nak pakai profil kita, dia kena minta izin dengan kita. So jadi sama juga the konsep blockchain ni. Kenapa blockchain ni wujud is at the end of the day, ekosistem ni goes back to the ownership of the individual. Sebab tu you tengok crypto sekarang ni, is the community that is actually helping the ecosystem to grow bigger. Betul. Biarpun dah ada konsep duit,
tapi tak ada bank. Betul. 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 So sama juga dengan konsep yang I cakap tadi, as credential. Ownership dengan siapa? Bukan kerajaan. Ownership tu balik kepada individu tu sendiri. Okay, saya berminat dengan penerangan Cik Azhar berkaitan dengan social media tadi. So kalau kita apply blockchain ni dalam maksudnya macam pemahaman saya lah kan. Adakah blockchain ni dia akan jadi satu filter security supaya data kita tak mudah leak? Ataupun sebenarnya dia hanya sebagai centralized untuk boleh digunakan. So, blockchain ni kegunaan dia bukan untuk value saja dan juga untuk data dan dia ada macam-macam. Dia besar lah, dia wide, dia very wide, betul. Salah satu kegunaan yang paling popular sekarang penggunaan teknologi blockchain is di era di mana it involves financial lah. Financial, kewangan salah satu macam contoh kripto lah. Tapi betul. Dia ada portion of kewangan tu is investment. Investment tu contoh pelaburan, securities, bond apa semua ni. Jadi sekarang ni kalau you dengar orang cakap ada konsep tokenization lah. This is where blockchain menggunakan teknologi blockchain is to actually evolve the finance punya side towards something called tokenization. Tapi that's a different topic altogether lah. So penggunaan dia macam-macam. Penggunaannya untuk dokumen milik kita yang macam tadi tu, untuk crypto punya as one of the currency. The other portion is financial punya side is investment. Okay, alright. Okay, untuk buat saya lebih faham lah. Mungkin sekarang ni Cik Azhar nampak macam faham tak dia ni? Okay, kita teruskan lagi Saya pun tak faham sebenarnya. Tapi saya rasa Cik Azhar lebih faham lah sikit daripada saya. Saya bercakap ni macam saya faham. Okay, Cik Azhar, baru-baru ni saya ada baca berkenaan dengan MyTrace. Okay, MyTrace ni saya dengar dia digunakan untuk track and trace durian dekat Pening. So, adakah blockchain terlibat ataupun sebenarnya MyTrace itu adalah part of the blockchain? Untuk durian di Pening memang kita gunakan blockchain lah. Salah satu penggunaan blockchain juga is dalam in the traceability punya industri. Tapi kita bangunkan blockchain. Kita bangunkan MyTrace tu daripada awal lagi. Sebelumnya wujud pun blockchain teknologi close to I rasa dekat 10 tahun yang lepas lah. So tapi the evolution of MyTrace tu sendiri daripada just a tracing punya ekosistem, kita includekan juga blockchain. Kenapa? Sebab salah satu penggunaan MyTrace ni untuk pengetahuan umum lah kepada siapa yang tak tahu. Kita bila berlakunya COVID, so jadi MyTrace ni diintroduce dalam ekosistem COVID. Betul. Dalam vaksin punya ekosistem tu. So kita introducekan blockchain di situ. So jadi kalau you nampak dulu dalam COVID punya ni kan, you ada yang MySejahtera kat depan. Betul. Kan. So kita ada MySejahtera. So kat depan tu MySejahtera. Tapi bila you nampak ada sertifikat yang dia cakap you dah terima vaksin dan ada QR code, yang itu diisukan daripada a system called Vaccine Management System. Sistem menggunakan MyTrace punya teknologi backed by blockchain. So kalau mengikut pemahaman saya, MyTrace ni dia macam untuk trace and track vaksin tu supaya ianya mungkin untuk make sure dia selamat sampai dekat setiap orang yang memerlukan vaksin tu. Betul. Itu secara general lah untuk saya faham. Okey. Sama juga dengan durian lah. Sama dengan durian tadi lah supaya durian yang durian tu sentiasa selamat. Betul. Tapi masalah the originality. Masalah durian kat Pening ni I difahamkan kebanyakannya ada juga orang yang cuba menipu durian di Pening tapi menggunakan durian Thailand. So jual durian Thailand tapi jenama dia Blackthorn Pening. Blackthorn. So dengan harga Blackthorn lah. So jadi itu yang ada separuhnya macam Pening kan banyak pelancong-pelancong datang. So bila kualiti tu tak berapa bagus, diorang ni complain lah dekat state punya ni. So jadi itulah kenapa Pening is interested in the traceability punya ni, and kita introducekan blockchain tu bukan apa,
kadang-kadang ialah one of the challenge kita ni manusia kan. Kalau kita ada peluang nak menipu tu, kita cuba nak menipu. Kita ambil lah peluang tu. Betul. So jadi kenapa kita wujudkannya blockchain? Jadi memang benda tu orang tak boleh nak ubah. So jadi bila dia dah rekodkan dalam blockchain, itulah yang akan berlaku unless you bakar lah blockchain tu. Betul lah kan. Macam mana lah kan. So dengan penerangan Cik Azhar berkenaan dengan MyTrace, dengan contoh daripada vaksin tadi, saya rasa saya dah dapat gambaran lah. Mungkin daripada segi awam, daripada pemahaman awam saya nak assume yang trace tu tadi, dia ibarat macam sistem parcel. Kalau kita nak deliver daripada satu tempat ke satu tempat, tugas delivery parcel tu adalah untuk make sure parcel tu sampai dengan selamat. Tapi dengan adanya blockchain, dia make sure the originality barang tu daripada mula sampai akhir sampai dengan originality yang sama. Betul? Betul. Macam kalau kita contoh Shopee lah kan. Lah Shopee kan. Tu saya suka lah. Shopee. So jadi kalau orang tu cakap saya tak terima lah barang tu. Tapi barang tu bila dah direkodkan, dia ada dalam blockchain punya ni, memang dah sampai ke you. Kalau jadi orang tu, pengguna tu, siapa tu yang delivery man tu hantar tu kan. Dia cakap, okay, saya dah deliver, klik dah deliver punya ni, benda tu dah direkodkan di blockchain. So tak ada orang boleh ubah. Shopee pun tak boleh ubah, you pun tak boleh ubah. So boleh tak Encik Azhar kongsikan how does MBI works? Okay, let me explain first. Apa itu MBI? MBI, kenapa diwujudkannya MBI ni. So wujudnya MBI ni salah satu memang direkomendkan dalam roadmap yang dihasilkan oleh MOSTI lah, National Blockchain Roadmap 2021-2025. So dan dalam workshop untuk bila MOSTI buat workshop apa semua kan, the industry punya input ni mengatakan bahawa there are already players tau, local players tempatan yang memang dah ada ekosistem blockchain tu. So contohnya macam rakan kongsi kita Zetrix, salah satu lagi Massverse apa semualah. So dia orang dah ada ekosistem dia sendiri. Dia cakap dalam punya workshop tu perlu ke wujudnya lagi satu blockchain ekosistem sendiri. Di kerajaan pun ada sebenarnya, kalau tak ramai yang tahulah, nama dia MyGov BC. MyGov BC. Milik Jabatan Digital Negara bawah Kementerian Digital. So ini adalah sama seperti sama. MBI. Bukan, dia bukan MBI. Dia sama macam Massverse. They call it their own chain lah. Alright. Dia macam kalau yang popular tu Ethereum apa semua and all that lah kan. So jadi dia dah memang ada ekosistem dia sendiri. So jadi dia cakap janganlah buat satu lagi. Jangan buat benda yang sama. Jangan buat benda sama apa yang kita dapat. So jadi the idea of MBI ni wujud, kita realise when you have banyak-banyak player kan di dalam industri Malaysia ni. So bila player tu wujud banyak-banyak punya ni, and they trying to compete with one another, and then ekosistem dia berlainan with one another lah. Yang ini ada ekosistem dia sendiri, ini ada yang lain, cara dia charge pun sendiri and all that. So jadi and these are all dalam industri they call it public chain. Dia dah ada ekosistem dia sendiri. And there is another set of industri pula, bila dia menjual barang kan, menjual barang kepada pihak kerajaan, dia akan recommendkan kerajaan ini agensi sekian, you create lah you own punya chain sendiri juga. You pakai blockchain tapi manage by you sendiri. You tak pakai yang dah ada industri yang ada dah ni. Then we realise benda ni tak produktif lah. Everybody, semua orang nak create ni agensi ni, kementerian ni pun akan create dia punya sendiri, kementerian ni pun akan create dia punya sendiri. So we realise that if that is the ecosystem, it's not productive for Malaysia lah. So jadi apa yang kita buat dengan saranan daripada industri, kita buat satu platform yang nak harmonikan ni semua. So jadi bila orang nak buat aplikasi menggunakan blockchain, dia akan nampak satu platform, kalau macam dulu satu portal lah kan. So kat mana you pergi? Google. You tak tahu mana you pergi Google dulu. Betul. So jadi sama juga yang ni. You tak tahu kat mana yang you nak pergi bila you nak buat blockchain ni punya ni, so you pergi ke MBI dulu. So dalam MBI kita akan create
banyak library, banyak modul yang you boleh guna untuk memudahkan you menggunakan ekosistem yang sedia ada daripada rakan-rakan kongsi kita daripada swasta dan juga daripada kerajaan. Jadi MBI ni terdiri daripada banyaklah entiti ataupun agensi dan juga organisation. Dia bukanlah solely MOSTI dan juga MIMOS, bukan? Bukan. Rakan kongsi kita yang paling penting is rakan kongsi swasta kita dan juga rakan kongsi kerajaan yang dah ada. Contoh dia macam saya cakap tadi, MyGovBC lah JDN. So kita kena selaraskan ekosistem tu semua, jadi penggunaan tu mudah untuk siapa-siapa yang nak membangunkan aplikasi menggunakan ekosistem yang sedia ada. Dan ekosistem ni kita nak galakkan, janganlah create ekosistem private yang sendiri. Betul. Gunakanlah public ekosistem yang dah ada sekarang ni, because kita nak kembangkan lagi. Contohnya macam you all pakai Ethereum apa semua yang baik Solana ke apalah, ekosistem tu dah jadi besar. So jadi kita nak menggalakkan penggunaan the Malaysia created public chain ni. So tapi daripada kita bersaing sama sendiri secara tak sihat. So kita wujudkan satu ekosistem yang mana mereka bersaing dari segi inovasi. So adakah MBI ni dia berfungsi sebagai badan pemantau ataupun kita bukan badan pemantau. Bukan badan kita pemantau. Badan pemantau. Badan pemantau tu saya pun yang saya faham sekarang ni kemungkinan polisi tu akan disediakan oleh Kementerian Digital. So kita ni sebagai pemangkin. Kita ni pemangkin. Kita akan tengok polisi yang dikeluarkan Kementerian Digital salah satu lagi daripada Bank Negara dan Security Commission lah. So kita akan lihat polisi-polisi dia dan kita akan benakan tools-tools dan juga libraries dan more API apa semua untuk penggunaan industri yang memudahkan bagi menggalakkan lagi penggunaan blockchain di Malaysia lah. Menggunakan ekosistem yang sedia ada. Mungkin penerangan Cik Azhar tadi agak kompleks lah untuk saya hadam sekarang ni. Kalau tak ada gambar ada susah. So kena lukis kot. Kita ada whiteboard tak? Tak ada. Saya ada baca press release yang dikeluarkan oleh MIMOS Berhad berkenaan dengan MBI ni, di mana ada satu statement dia cakap MBI bukan sahaja memacu kemajuan teknologi, malah menyumbang kepada kesejahteraan rakyat Malaysia dan kemakmuran negara secara menyeluruh. Tapi untuk saya sebagai orang awam, statement ni terlalu general. So mungkin Cik Azhar boleh terangkan atau kaitkan dengan senario yang boleh kami sebagai orang awam ni faham apa yang dimaksudkan dengan dia boleh menyumbang kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara tu sendiri. Saya kasih contoh paling mudah lah sekarang ni. Kalau daripada segi individu tu sendiri, dari segi penyampaian servis kerajaan lah, apa yang akan berlaku bila seorang individu tu memerlukan satu-satu servis daripada kerajaan? Apa yang akan berlaku? Normally proses dia akan simple. You kena ada some sort of registration process. Betul, dia ada proses dia. Ada proses dia. You kena cakap, I kena tunjukkan ICI ke apa ke, bagi some sort of counter ni. Lepas you pergi registration punya ni, nanti lepas tu dia cakap isilah borang ni dulu. Betul. You kenalah isikan, kepilkan apa ke ni and all that, borang tu semua, bagi dokumen. Lepas tu dia cakap saya kena semak dulu borang ni. Betul. So you kena semak borang tu semua. Lepas tu bila dah sahkan apa semua, kemudian kalau perlu pembayaran lah, you akan berlakunya pembayaran punya ni. Then dalam berlakunya pembayaran tu, lepas tu baru you dapat servis yang you nak. Servis yang you nak kemungkinan lesen memandu, kemungkinan sijil-sijil yang diisukan oleh kerajaan, permit ke apa ke, those are the process lah. So that is the process kan. Ini normal kerajaan punya proses. So dalam semua proses tu sebenarnya there are elemen yang boleh di blockchainkan bagi memudahkan kerja itu sendiri. Tak boleh. So there's no longer akan ada isu middleman ataupun saya punya pemahaman sedikit kita ambil satu isu tender. Kalau kita faham bila tender ni, kita akan lalui banyak proses untuk kita dapatkan satu tender tu. So kadang-kadang ketelusan tu kita tak nampak macam mana proses tu bergerak, betul tak? So mungkin dalam proses untuk dapat satu tender tu akan ada middleman. So dengan adanya blockchain ni, adakah proses tender tu akan jadi lebih telus macam yang Cik Azhar cakap tadi? Middleman tu tak perlu wujud lagi.
This is where one of the things kalau kita nampak contohnya lah kan, kita tak bercakap lagi, tapi I tak tahu dalam you punya nota ada percakapan. There's something called smart contract. Smart contract ni bila the idea is bila you wujudkan satu ekosistem dalam blockchain ni, you can introduce something called a smart contract lah. So smart contract ni part of the blockchain. Part of the ecosystem. Part of the ecosystem dalam blockchain tu. The actual blockchain itself, but daily part of the ecosystem. Kenapa dia important? Sebab apa? Dalam situasi kita sekarang ni lah kan, there will be ada orang yang akan mengesahkan atau approve certain things. Betul. Siapa approve you punya loan? Orang yang akan approvekan you punya loan. Siapa approvekan you punya subsidi? Kemungkinan orang yang akan ni. Tapi the idea is it possible for all this to be replaced by some sort of code? Automation lah. Automation lah, betul. Jadi orang tu tak wujud. Faham. So orang tu yang akan menjalankan tugas tu is the system sendiri, daripada code you sendiri. So contoh, I kasih contoh, katalah untuk pengesahan subsidi so sistem tu kira you cakap kriteria subsidi ni A, B, C, D. The moment orang tu A, B, C, D punya kriteria ni, terus ni sistem cakap okay, lepas you dapat subsidi you layak macam ni. Bukan ada orang yang mengesahkan. So tak adalah you boleh calling kat belakang, PM tepi, tanya kan, guna boleh tak kabel. toleh tu lah, So there's no longer such thing lah. That's where transparency comes into the picture, sebab benda ni dijalankan oleh sistem. There is no human intervention. Ianya sangat menarik, dan kadang-kadang bila kita fikir tu rasa macam benda tu bagus, tapi mungkin sebab dia terlalu meluas, kadang-kadang kita rasa macam wow, macam tu. Disebabkan kita percaya yang MBI ni diwujudkan disebabkan oleh perkembangan teknologi sekarang yang memang sangat fast pace. Sebagai contoh macam AI sekarang, saya tak sangka pun yang masa zaman dulu yang AI ni akan boom zaman sekarang ni. So apa yang Encik Azhar dapat foresee in 5 to 10 years, macam mana MBI ni akan jadi, ataupun mungkin akan ada digital teknologi yang lebih advanced in future ke, ataupun advancement in technology itself? I think the current punya ni is the trend of combining blockchain dengan AI lah. Definitely I think that is in the near future punya ni lah. Tapi dengan harapan MBI itu sendiri, sebenarnya kalau kita boleh jadi pemangkin kepada industri blockchain Malaysia, kita pun dah cukup senang hati lah. Senang hati dah. Because the idea is sekarang ni kita kena bercakap secara jujur lah. Kita are slightly behind in terms of adopting whether it's crypto ke apa. Crypto slightly popular tapi still not as big as contohnya macam di Dubai apa semua. Tapi kekangan tu mungkin ada salah satu ialah daripada segi undang-undang apa semua. Cuma dalam penggunaan blockchain tu sendiri, whether dalam private sector or even dalam sektor kerajaan, penggunaan tu still masih kurang lah. So jadi dengan harapan wujudnya MBI, kita dapat lagi menggalakkan especially inovasi dalam aplikasi-aplikasi menggunakan blockchain dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan, ini I nak emphasize lah, dengan menggunakan blockchain public. Maksudnya untuk orang awam ke? Bukan untuk orang awam. Blockchain yang public. Maknanya so blockchain ni dia boleh buat cara dua. Mungkin saya tak cerita tadi pasal tadi. Mungkin saya dah cerita tapi you tak dengar. Terlalu banyak information untuk saya digest. Okay, alright. Sebab blockchain ni you boleh buat sendiri dalam ekosistem tu. Contoh, saya kasih paling mudah contoh is dalam COVID management yang kita buat vaksin tadi lah. Betul lah yang vaksin tadi tu. So orang yang boleh access blockchain tu siapa? Kerajaan saja. Tapi macam contoh macam I cakap public ni is macam balik kita pakai yang popular ni macam Ethereum apa semua tu lah. Maknanya orang luar boleh akses dan boleh nampak apa maklumat dalam kandungan dalam chain tu yang ada. So tak ada yang confidential lah. Tak ada yang confidential. So jadi kita nak menggalakkan supaya even kerajaan sendiri menggunakan we call it public chain lah. Yang ada especially yang tempatan punya lah. So jadi kalau boleh, kenapa? Sebab kita nak mengembangkan lagi dia orang punya ekosistem lah. Jadi menggalakkan industri menggunakan public chain punya itu, because jadi kita punya ekosistem tu lagi berkembang maju.
Benda ni kadang-kadang ada salah konsepsi, perception punya ni. Isu dia kadang-kadang dia cakap, oh kerajaan kita kalau ni tak boleh simpan data lah dalam ni, sebab kalau you pakai public chain, kerajaan punya data simpan. You can design it in such a way, you tak perlukan, macam yang cakap tadi, you tak perlukan simpan data sebenarnya. Betul. You boleh dijalankan sebenarnya. Apa yang disimpan dalam chain tu sendiri adalah maklumat yang telah encryption is what in bahasa Malaysia sulit. Yang sulit terlalu yang menyulit, boleh disembunyikan betul. Yang tak dapat kita tengok lah, maksud dia betul. So ada cara-cara yang membolehkan lah kita menggunakan public chain punya ekosistem. So I rasa this is where kerajaan should consider it seriously lah. Kira boleh kita nak seiring lah, orang kata fast pace tu. Okey, terima kasih Encik Azhar. Kita pun masa pun dah tamat, kita nak buat untuk podcast ni. Dan saya just nak cakapkan terima kasih untuk kerana sudi berkongsi pandangan dan ilmu tentang blockchain ni. Dan kepada semua kita punya pendengar-pendengar podcast Ngetir Station untuk episod ni, saya harap setelah mendengar tentang MBI dan juga blockchain ni, ia dapat sedikit sebanyak dapat memberi gambaran tentang apa itu blockchain dan bagaimana ianya berfungsi. Ingat, teknologi itu adalah alat yang kuat dan pemahaman adalah kunci untuk menggunakan dengan bijak. Jumpa lagi untuk next episode. Bye.